Hai semua, hari ini kita nak buat ulang kaji pantas untuk satu bab yang sangat-sangat penting dalam sejarah kita, iaitu kebangkitan Kesultanan Melayu Melaka. Dah sedia? Jom kita mulakan. Okey, kita mulakan dengan satu persoalan yang memang menarik. Cuba fikir, macam mana sebuah perkampungan kecil je dekat muara sungai, tiba-tiba boleh jadi satu kuasa besar dunia. Hebat kan? Inilah yang kita akan bongkar sama-sama. Ini dia roadmap kita untuk perbincangan kali ini. Kita akan lihat satu persatu apa rahsia kejayaan Melaka. Mula-mula dari lokasi, lepas tu struktur kuasa, undang-undang dan akhir sekali kita simpulkan formula kegemilangan empayar ni. Baiklah, jom kita terus masuk ke ramuan yang pertama dalam resepi kejayaan Melaka. Semuanya bermula dengan lokasi. Bukan sekadar lokasi biasa, tapi lokasi yang betul-betul bijak. Pemilihan lokasi oleh Paramis Waras kita tahun 1400 tu memang satu langkah genius, bukan kebetulan. Fikirkan, Melaka betul-betul berada di tengah laluan perdagangan antara timur dengan barat. Memang strategik habis. Lepas tu, bentuk muka buminya yang berbukit jadi macam benteng pertahanan semula jadi. Hutan bakau pula jadi pelindung daripada serangan lanon atau musuh. Dan yang paling penting, muara sungainya selamat untuk kapal berlabuh sebab ia terlindung dari tiupan angin monsun yang kuat. Pendek kata, pakej lengkap. Okey, lokasi dah mantap. Tapi lokasi yang hebat tak akan jadi apa-apa tanpa ada kepimpinan dan sistem pentadbiran yang padu. Jadi, mari kita lihat siapa yang mentadbir empayar hebat ni. Di puncak hierarki semestinya ialah Sultan. Sultan ni bukan sekadar pemerintah tau. Baginda adalah simbol perpaduan. Ketua tentera, ketua diplomat, ketua hakim dan juga ketua agama Islam. Kiranya baginda adalah paksi kepada seluruh empayar. Jadi apa yang membuatkan Sultan begitu dihormati dan ditaati? Konsepnya ialah daulat. Daulat ni bukan sekadar kuasa, tapi ia satu lambang kewibawaan yang membuatkan rakyat taat setia sepenuhnya. Ia adalah satu kuasa spiritual yang mengikat Sultan dan rakyatnya. Inilah gam yang menyatukan seluruh empayar. Tapi, Sultan tak buat semua kerja seorang diri. Mustahil kan? Macam seorang CEO, baginya perlukan satu super team untuk bantu tadbir negara. Dan sistem inilah yang kita panggil sistem pembesar 4 lipatan. Nah, tengok jadual ni. Sangat-sangat tersusun kan? Macam kabinet menteri zaman moden lah. Bendahara tu kira macam Perdana Menteri. Penghulu bendahari pula. Menteri Kewangan, jaga duit negara. Temenggung, dia macam ketua polis negara, jaga keselamatan. Dan Laksamana, tentulah Panglima Tentera Laut. Wow, nampak tak betapa cekapnya sistem ni? Macam mana pembesar ni tadbir kawasan mereka pula? Melalui dua cara utama. Pertama, sistem serah. Ini macam sistem cukai, di mana rakyat beri sebahagian hasil tanaman kepada pembesar. Kedua, sistem kerah. Ini pula kerja wajib tanpa upah, contohnya untuk bina istana atau jadi askar. Dengan cara ni, kerajaan sentiasa ada sumber kewangan dan tenaga kerja. Okey, ada lokasi hebat, ada pentadbiran mantap. Apa lagi yang perlu? Sudah tentulah undang-undang yang kukuh. Ini ramuan seterusnya yang menjamin keamanan dan kemakmuran Melaka. Melaka ada dua set undang-undang yang sangat penting. Untuk urusan di darat, ada Hukum Kanun Melaka. Ia cover semua benda, dari kes jenayah sampailah hal ehwal keluarga. Untuk di laut pula, ada Undang-Undang Laut Melaka. Ini khas untuk pedagang, kapal, semua yang berkaitan dengan pelabuhan. Jadi, nampak tak? Darat dan laut, kedua-duanya ada peraturan yang jelas. Dan asas kepada semua undang-undang ini ialah adat Temenggung. Adat inilah yang mengukuhkan lagi kuasa Sultan dan yang paling penting, ia menetapkan sistem pewarisan tahta. Biasanya anak lelaki sulung yang akan jadi pewaris. Ini sangat penting untuk elakkan perebutan kuasa. Okey, kita dah tengok semua bahan-bahannya. Sekarang, masa untuk kita gabungkan semua sekali dan lihat formula lengkap kegemilangan Empayar Melaka. Inilah dia, formula 4 langkah Melaka. Nombor 1, lokasi yang strategik. Nombor 2, kepimpinan raja yang berdaulat dan disegani. Nombor 3, sistem pentadbiran yang super cekap. Dan nombor 4, undang-undang yang adil yang memberi keyakinan kepada semua orang, terutamanya para pedagang. Jadi, nampak tak perkaitan dia? Semua elemen ni saling menguatkan antara satu sama lain. Macam satu rantai yang kukuh. Lokasi yang power, tarik pedagang. Lepas tu, undang-undang yang adil bagi mereka rasa selamat nak berniaga. Pentadbiran yang cekap pula, pastikan urusan semua smooth je. Dan yang payungi semua ni, tentulah Sultan yang berdaulat.
Inilah sinergi yang membina sebuah empire yang begitu hebat. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan satu soalan untuk anda fikirkan. Formula kejayaan Melaka ni, lokasi yang baik, pemimpin yang disegani, pentadbiran yang cekap dan undang-undang yang adil, adakah ia masih relevan untuk kejayaan sesebuah negara pada zaman moden ni? Fikir-fikirkan.